Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Jabatan Perangkaan Malaysia (BOSN) melaksanakan Bansi Ekonomi 2026 BE 2026 bertemakan Data Nabi Ekonomi Rakyat di seluruh negara bermula 5 Januari hingga 31 Oktober 2026. Bansi Ekonomi 2026 ini menjadi sumber utama dalam penghasilan statistik struktur ekonomi negara dengan matlamat untuk memberikan manfaat kepada rakyat dan negara. Kerjasama semua pihak terlibat amatlah diharapkan sepanjang tempoh bansi bagi memastikan keberhasilan statistik yang tepat dan berkualiti demi kemajuan ekonomi negara. Untuk maklumat lanjut, boleh layari www.bosn.gov.my atau ikuti perkembangan Bansi Ekonomi 2026 melalui media sosial @Malaysia dan juga Facebook Bansi Ekonomi 2026. Hepan khas ini dari Pejabat Penerangan Daerah Dungun. Sekian, terima kasih.